sokongan oleh rakyat Melaka yang hari lepas itu UMNO dan Barisan Nasional kembali semula menjadi kerajaan Indonesia ini. Saya juga cuba membantu pucuk pimpinan parti untuk memperkuatkan kerajaan dan juga meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat dan khususnya orang-orang Melayu di negara kita. Di atas dasar itu saya berpendapat saya masih mampu untuk menjalankan tugas ini, dan sebab itu saya ingin mengumumkan di sini hasrat saya untuk mempertahankan jawatan Timbalan Presiden dan juga menawarkan diri saya semula untuk dipilih dalam pemilihan parti yang akan datang. Dan insyaAllah kalau saya diberikan kepercayaan sekali lagi untuk meneruskan tugas saya sebagai Timbalan Presiden, saya akan membantu pimpinan Yang Amat Berhormat Deputi Perdana Menteri Husni Najib sendiri, dan saya nak menyatakan bahawa saya memberikan sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Husni Najib untuk mempertahankan jawatannya sebagai Presiden UMNO, dan saya sendiri akan menjadi pencadang kepada beliau dalam forum yang diserahkan pada 21 bulan yang akan datang. Dengan keputusan itu saya mohon kerjasama dengan Tuan dan sokongan daripada rakan-rakan serta seluruh ahli-ahli parti, perwakilan yang tak sedikit ramai untuk membantu saya